gitu. Dan Alhamdulillah lah, dekat at least dekat kursi panas dia lebih menonjolkan diri. Jadi mungkin ramai yang akan mengenali dia, ramai job yang dia akan dapat apa semua, satu pengalaman untuk dia gitu. Faham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke? Jujur tanya saya tak sedap. Aku yang melukai. Tak sedap tapi terpaksa betul. Telur mentah ke? Tak lah. Half boiled eggs tapi dalam 25% gitu je lah masak. Gitu je. Sini yang release ke? Bulking ke? Telur ni bukan untuk bulking je sebenarnya. Dia memang tengah bulking lah. Hari-hari breakfast gitu ke? Tukar-tukar lah. Kadang-kadang buat scramble, kadang-kadang telur rebus. Nah, cuma hari ni rasa nak telan terus, so ambil lah half boil. Oh, komen laju sangat. Sekejap, saya baca sekejap. Okay, saya baca 2-3 lagi. Ada plot twist ke lagi untuk perempuan? Plot twist? Ish. Saya ada salah. Salah apa tu? Morning cikgu. Morning. Kita orang ni terimalah kenyataan. Kenapa tu Aisyah? Apa beza solo dengan release? Okay, solo ni dia masih lagi dekat office. Dia masih lagi boleh masuk konten. Tapi depend lah on jadi juri ke gitu. Ataupun masuk as a, tengok macam mana. So solo pun solo gitu, dia tidak ada partner je kalau game tu berkaitan dengan partner gitu. Pagi ramai komen. Terima kasih Acura Fair. Ramai komen Melu. Okay, ramai komen. Dan dia macam ni tau. Macam mana saya nak cakap dekat awak ni Awak komen lah siapa-siapa, Melu ke, Aisyah ke, Pika ke, yang tak dapat lah. Yang 3 orang tak dapat. Satu benda yang awak kena tahu adalah saya ni kalau nak puaskan hati orang, tak boleh. Saya takkan boleh puaskan siapa-siapa. Kalau saya puaskan hati orang, saya kena ambil semua. Macam mana saya ambil untuk senior 21 orang tu kan. Jadi saya tak boleh nak puaskan hati orang. Gitu. Kalau awak rasa dengan tak adanya, awak rasa macam tadi, dengan tak adanya Melu, rasa kurang apa semua, saya minta maaf. Mungkin awak nak berundurkan diri, saya faham. Saya gitu. Saya fix dengan diri saya. Saya rasa inilah yang terbaik untuk benda ni, untuk tim saya sekarang ni. Bukan nak kata tak baik, ada baik. Cuma macam saya bagi tahu, kita menilai semua aspek. Konten, kita ambil lah konten 30%. Kita ambil lagi popularity 20%. Contoh, kita ambil lagi attitude 30%. Kita ambil lagi adalah
bonding skill ataupun communication skill dengan ni, gitu. Sini pula rajing pula sini, ini gini. So banyak benda tau, banyak benda yang 30% tu yang mungkin kau boleh tengok 50%, iaitu crowd dengan performance. 50% lagi tu duduk di lain, duduk di dari segi personality, pewatakan ataupun sifat, duduk situ. Bukan nak kata sifat dia tak bagus ke apa semua, siapa-siapa yang tak dapat ni. It's just like bukan masa dia, atau bukan orang yang kita cari, atau bukan orang yang kita nak ada kat sini, gitu. Jadi kalau awak rasa tak setuju, saya minta maaf. Saya cakap sekali lagi, saya minta maaf. Saya dah buat kesilapan yang tak ambil semua apa semua. Saya tak akan ambil semua dah. Dan kalau awak rasa yang Melul lagi layak daripada sesiapa, atau Aisyah lebih layak daripada Najlah, dan Pikal lebih layak daripada Najlah, yes, saya hormat keputusan anda, sebab itu adalah pandangan anda. Tapi bagi saya, Najlah adalah selayaknya untuk berada di AI team. So pandangan orang beza-beza, sama macam saya cakap. So itu je lah. Apa pun awak support lah. Saya pasti ramai yang budak-budak KP ataupun budak sementara sebelum ni buat YouTube selepas pada, kalau tak dapat AI team ke apa semua, awak pergilah support dia. Tanda awak support dia, awak support dia, bagi dia moral support, bagi dia moral views apa semua kan. Supaya dia lebih semangat, gitu. Tidak semestinya berada dalam AI team dia akan berjaya, gitu. AI team hanya satu platform sahaja untuk dia lebih grow kan, jalan pintas. Terima kasih for the train and pah tu. Pergi support dia, pergi dekat TikTok, masuk live dia selalu. Siapa-siapa ni masuk live, tengok konten. Kalau dia buat your YT, support YT dia. So itu tanda awak nak support, daripada awak duduk push dekat sini, suruh ambil. Sebab kita dah bagi result dah, inilah dia. Dan kalau awak tak suka, saya minta maaf, itu je. Tahun ni ada batch sementara lagi ke? InsyaAllah boleh jadi. Bila My HOK wakil Malaysia? Ni bulan 2 ni, awal bulan. Konten post random awak. Betul ke tak ada plot twist? Tak ada. Betul. Jujur, kalau kena pilih siapa lelaki, abang nak pilih, kena pilih seorang je. Maksudnya dalam 4 orang tu, kan saya dah ambil semua. Nak pilih satu apa? Awak ni pandai Netizen ada trust issue. Ya, faham. Awak penonton mesti akan ada trust issue-nya. Saya tak ada masalah pun. Saya dah mengalami benda ni bukan pada sekarang. Daripada banyak daripada start sini saya mengalami benda ni. Kenapa tak ambil dia ni? Kenapa dia ni? Lepas masuk ke sementara pula, geng sementara ni, sementara yang 2024 kan, yang masa Pak Una apa semua masuk tu, itu dah kena. Lepas tu Taylor masa new generation kena. Lepas tu masa sementara. So, saya dah mengalami banyak benda ni. Memang akan ada yang akan tidak puas hati, akan tidak ada pandangan. Tapi gitu lah, nak tak nak pun terima je lah. Macam saya cakap tu lah, tak boleh nak buat apa. Anda bila balik? Hari ni ya, sampai hari ni.
kisah siapa masuk. Mantap. Okay, so saya rasa itu je. Saya nak pergi office dah. Saya harap semua boleh terima keputusan saya. Dan saya minta maaf jika saya tak masukkan mana-mana yang korang rasa layak masuk apa semua. Mungkin belum rezeki dia lagi pada AI team. Tapi apa pun, kalau ada rezeki adalah. Dari mana berada pun, rezeki ni milik Allah. Bukan di tangan saya, bukan di tangan AI team. Dan kalau saya rasa itu yang terbaik untuk tim saya, so itulah dia. Mungkin terbaik dekat awak. Tapi apa pun, supportlah dia orang juga. Support semua yang tidak terdapat pun. Mungkin dia bakal buat YouTube, awak boleh support dia live dia dekat konten TikTok dia apa semua. So support, itu tanda awak tanda awak support dia, tanda awak menghargai dia, walaupun dia bukan dalam AI team. So it's okay. Itu apa pun untuk dalam AI team sekarang. Untuk New Gen 2026, saya harap awak boleh terima dengan hati terbuka untuk kita punya line up New Generation 2026. Saya faham memang agak ambil masa untuk mengenali mereka, untuk suka akan mereka apa semua. Tapi itulah dia, perjalanan dia perlu ambil masa. Sama juga dengan New Gen 2025. Masa awal masuk memang tak ramai pun menyukai apa semua. Lama-lama benda tu akan datang sendiri, insyaAllah. Siapa pun support AI team untuk 2026. InsyaAllah 2026 kita akan buat lebih baik daripada tahun lepas. Thank you so much for watching. Selamat pagi dan Assalamualaikum.